Dan saya letakkan kepada pihak berkuasa, kalau awak masih berpegang bahawa himpunan itu dan ceramah di situ adalah salah, maka saya cabar awak tahan saya dulu daripada orang lain. Beberapa peniaga di Dataran Merdeka telah memohon kepada mahkamah untuk perintah larangan supaya himpunan itu tidak boleh diadakan. Apakah keputusan Mahkamah Tinggi yang Arif Nandabalan pada masa itu? Keputusannya adalah yang pertama, hak mengadakan perhimpunan aman adalah hak yang dijamin di bawah perlembagaan. Yang kedua, hak peniaga untuk menjalankan perniagaan tidak boleh mengatasi hak perhimpunan. Dan yang ketiga, kedua-duanya, yang kuning dan yang merah, tidak boleh dihalang oleh pihak polis kerana tanggungjawab polis adalah untuk mengatur cara perjalanan kedua-dua himpunan itu. Tapi pada hari ini cuma satu himpunan, Himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram. Tidak ada dua maupun tiga atau lebih. Justru kami berpendapat sebagai penasihat undang-undang kepada gerakan ini dan mewakili gerakan ini, kenyataan rasmi kami adalah kenyataan pihak polis pada pagi ini adalah melanggar perlembagaan dan tidak mematuhi undang-undang. Yang pertama, walhal dengan penuh hormat saya mengatakan ini boleh ditafsirkan sebagai tindakan penyalahgunaan kuasa secara gangsterisme, iaitu mengatakan kepada rakyat, kami halang pengadaan himpunan aman. Kalau anda datang, anda jaga-jaga. Bukankah itu satu ugutan? Bukankah itu satu tuntutan yang salah oleh pihak berkuasa yang sepatutnya mematuhi undang-undang? Justru pada masa ini juga saya ingin mengambil kesempatan bagi pihak penganjur dan penyelia dan penyelaras, himpunan ini untuk merujuk kepada kenyataan yang baru diedarkan tadi oleh Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana cuba kita baca dengan teliti kenyataan beliau, jelas akan nampak salah faham di pihak polis di Raja Malaysia berkaitan perkara ini. Apakah dia? Untuk tidak menyalah nyata, untuk tidak mengelirukan anda semua, saya memohon membaca 4 perenggan pertama kenyataan beliau yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. Pertama, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi amaran tindakan maksimum akan diambil kepada mana-mana pihak yang mengganggu gugat keselamatan ketika negara dihadiri tetamu asing pada hari ini. Ini satu kenyataan yang mematuhi undang-undang. Kalau himpunan ini mengganggu gugat keselamatan, boleh buat siasatan, boleh ambil tindakan pada masa itu. Di tahap ini saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Perdana Menteri di atas penjelasan undang-undang kepada semua pihak. Perenggan 2, Sutrian Ismail untuk mengambil tindakan itu. Apakah tindakan itu? Jika berlaku ganggu gugat keselamatan, untuk mengambil tindakan itu pada mesyuarat Kabinet semalam, selain menghantar mesej kepada Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. Betul, memberi maklum kepada pihak berkuasa kalau ada mengganggu gugat keselamatan, ambillah tindakan. Perenggan ketiga, ini penting sebab saya nampak lewat-lewat ni banyak di pihak ahli politik maupun NGO maupun rakyat biasa suka seleweng ayat-ayat yang dikeluarkan sebagai kenyataan. Di perenggan ketiga, Perdana Menteri mengatakan, ni laporan Malaysia Kini ya. Kalau di dalam kenyataan Perdana Menteri perenggan 87, itu saya tak tahu. Laporan Malaysia Kini perenggan 3. Petik kata, nak bagi pandangan dan kritikan boleh.
negara ini bebas. Tapi kalau kamu ganggu gugat keselamatan negara dan cuba khianati, persulitkan keadaan ketika ada tamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimum, tangkap dan humbankan mereka. Sepatutnya bahagian kedua tu dia tak perlu cakap. Bukan kerja Perdana Menteri nak tangkap dan humban. Tapi kita faham maksud dia kalau mengganggu gugat keselamatan. Perkara yang sama. Dan yang penting untuk menjawab kekhawatiran rakyat di luar yang mungkin nak tahu himpunan ni jalan atau tidak, boleh ke kami hadir atau tidak. Ini adalah kenyataan Anwar Ibrahim seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. Anwar turut memberi amaran kepada peserta perhimpunan supaya tidak melampaui batas peranan masing-masing dan bertindak seolah-olah penguatkuasa undang-undang. Ada tak Perdana Menteri pun buat salah untuk mengatakan penimpunan dibatalkan? Tidak. Adakah Perdana Menteri mengatakan bahawa perhimpunan itu dihalang? Tidak. Dia memberi nasihat, teguran dan amaran kepada peserta himpunan. Kalau tak ada himpunan, macam mana ada peserta? Cuba fikir. Jangan seleweng kenyataan Perdana Menteri. Wahai polis diraja Malaysia yang mungkin salah faham teguran yang Perdana Menteri bagi kepada Ketua Polis Negara dan Saifuddin Nasution. Justru pada masa ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan bagi pihak penganjur, bagi pihak gerakan dan himpunan, terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana dengan jelas mengatakan bahawa perhimpunan ini tidak semestinya patut dihalang dalam 4 perenggan tersebut. Justru saya juga mengambil kesempatan untuk menyeru bagi pihak penganjur, Perdana Menteri memberi penjelasan lengkap kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, kepada Ketua Polis Negara dan kepada Ketua Polis Kuala Lumpur serta pegawai-pegawainya supaya perhimpunan pada malam ini sah untuk diteruskan dan tidak diganggu dalam apa cara jua sekalipun, seolah-olah peserta dilarang hadir kerana himpunan itu kononnya adalah tidak sah. Himpunan itu sah, tetapi kita kena jaga-jaga. Jangan kita keluar daripada batasan undang-undang. Jangan melakukan kacau ganggu. Jangan melakukan kenyataan atau membuat kenyataan-kenyataan yang melanggar undang-undang. Tetapi menuntut apa yang kita nak menuntut untuk mematuhi kedaulatan undang-undang adalah hak sah kesemua kita sebagai rakyat Malaysia. Saya harap bahasa mudah dalam bahasa Melayu kebangsaan ini dipahami oleh setiap golongan dan lapisan masyarakat Malaysia tanpa mengira latar belakang dan bangsa. It's so simple. Saya tidak tahu dalam bahasa Tamil, bahasa Hindi boleh. Bahut asan hai. Faham? Tidak, negara kita sudah mempunyai pelbagai masalah. Jangan kita tambah dengan mengucar-ngacirkan perkara asas. So, himpunan akan berjalan. Pihak polis disarankan mematuhi perlembagaan dan undang-undang sedia ada seperti yang telah pun diterjemahkan, ditafsirkan oleh Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi dalam kes 10 tahun lalu. Dan jangan berdolak dalih. Jangan cuba jadi gangsterisme. Walaupun anda adalah pihak berkuasa polis, lakukan kerja sebagai pihak berkuasa polis. Jangan campur aduk dengan cara gangsterisme untuk menindas, mengugut, memberi salah nyata kepada rakyat. Justru pada masa yang sama, saya mempelawa bagi pihak penganjur, ke semua pihak, bukan saja orang awam yang telah dijemput, yang saya difahamkan oleh penganjur telah membuat penyediaan untuk datang, ada dari luar bandar, silakan, tapi dengan tertib. Ya, ikut program daripada jam 8.30 malam sampailah 11 malam, insya-Allah. Keduanya, saya juga memihak mewakili pihak penganjur menjemput semua yang lain termasuk pihak kerajaan sekiranya pegawai-pegawai dan menteri-menteri bebas daripada urusan dengan
lawatan rasmi Perdana Menteri India boleh hadir pada malam ini untuk mendengar sendiri apakah dia yang dibangkitkan. Adakah apa yang kami bangkitkan ni suatu hasutan, suatu kesalahan jenayah, ataupun permintaan tulus dan ikhlas rakyat yang sudah 68 tahun menunggu mendahagakan keadilan berkaitan isu pencerobohan tanah dan menaikkan rumah-rumah anutan yang tidak sah. Dengar sendiri dan buat keputusan memanggil siasatan selepas itu. Dan jika anda percaya ada kesalahan, boleh dihadapkan mana-mana individu berkenaan ke medan mahkamah dan dia berhak untuk membela diri jika dia percaya dia tak bersalah. Itu proses dia. Jangan ugut rakyat. Saya harap dengan penjelasan ini semua kita di sini dan yang mendengar dan menonton sidang media ini akan faham bahawa untuk kali terakhir saya mengatakan himpunan gerakan anti rumah anutan haram akan berjalan seperti dijadualkan tepat pada masanya malam ini hari Sabtu berapa bulan 7 hari bulan Februari 2026 dan kita harap apa yang dibangkitkan didengar, diteliti dan diikuti oleh pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri dan semua pihak berkuasa supaya negara kita boleh mempunyai anutan agama dengan aman damai di premis-premis yang sah mengikut undang-undang dengan pendudukan tanah-tanah yang dibenarkan oleh pihak swasta maupun pihak akhir sekali, sekiranya lah pihak berkuasa nak mengambil tindakan, saya ingin maklumkan, saya dijemput sebagai penceramah nombor 1 atau 2 atau 3, saya serahkan kepada penganjur. Saya akan hadir dan saya letakkan kepada pihak berkuasa. Kalau awak masih berpegang bahawa himpunan itu dan ceramah di situ adalah salah, maka saya cabar awak tahan saya dulu daripada orang lain. Tetapi apabila awak lakukan perkara itu dan jika saya cabar di mahkamah, bersedialah untuk menunggu keputusan mahkamah. Sekiranya mahkamah perintahkan tindakan awak salah dan membayar ganti rugi, maka jangan komplain pada masa itu. Seperti mana Ketua Polis Wilayah Persekutuan sanggup membuat kenyataan salah secara lisan pagi tadi, saya membuat kenyataan betul secara lisan pada petang ini. Saya harap beliau faham dan penasihat undang-undang kerajaan di Balai Polis atau di Polis Diraja Malaysia dapat menasihati beliau dan Perdana Menteri dapat menjelaskan kenyataan beliau yang betul-betul jelas supaya mereka yang masih tak faham bahasa Melayu mudah akan dapat ikuti dengan lebih mudah.